Faham. Kalau kau rasa cop, okay, dia ada pemikiran potensi, okay, no problem. Aku tak kisah. Sebab aku tak nak jadi orang yang hamak. Betul. Ambil lah saya. Parti ni pergi mana-mana kiss ass people, tak. Aku tak nak macam tu lah. Dia ada dua. Hamak dengan hamrit. Hamrit lah. Hamrit. Hamba jangan. Jadi sebab tu aku kata kalau siapa-siapa nak, aku open. Okay, faham. Dan kalau aku rasa dia sesuai dengan aku okay, no problem. Aku tak ada masalah. Kau nak pergi pada kerajaan ke, pembangkang ke, parti-parti baru yang ada ke. Orang cakap dapat berjasa, boleh bring back something to community. Yes, at least. Okay, so jadi boleh. Kalau aku rasa sebab tak lama lagi pun kita akan ada pilihan raya PRU. Sebab sekarang ni dah tak silap aku bulan 8 dekat Sabah. Dekat Sabah. Nak dekat-dekat dalam setahun dua kita balik dekat Semenanjung. So kalau sesiapa rasa macam perlukan orang yang boleh memberi impak kepada PRU akan datang, boleh aku try.